Kenapa orang Cina suka minum arak? Semua kan pun suka. Semua? Saya rasa mesti dia pahit. Dia pernah try? Bukan. Cina confirm. Contoh mate. Mana bukti dia? Kalau sejuk saya satu hari, mungkin 2 hari. Jijik! Apa itu test drive? Sebelum kita kahwin, kita cuba dulu. Aduh, ada free trial lah. Trial dah habis. Okay, sorry. Kita anak UiT Malaysia. Selamat datang ke Kaum. Saya Husanda Kamilia. Episod ini ditaja oleh Hurik Gamat. Hari ini kita dah jemput beberapa tetamu daripada 3 kaum utama untuk jawab soalan-soalan yang korang bagi. Yo, tanya saya jawab semua. Okey, dah ready Dah ready soalan daripada netizen? Like. Okey, so soalan pertama. Kenapa orang Cina suka minum arak? Orang India tak suka ke? Semua kan pun suka. Semua? Melayu tak? So, orang Melayu ingat rasa arak tu macam mana punya? Saya rasa mesti dia pahit. You rasa? Dia pernah try? Kak? Macam tahu? Bukan. Okay, kalau saya tengok cerita ke movie, dia akan minum macam tu. K-drama kan? Macam, Dia macam ada macam tu. Mesti dia pahit. You betul, memang pahit. Tapi Indian pun suka minum kan. You tengok Diana punya Suara pun suara. dah hilang. kenapa suara tu hilang hari ni? You tahulah arak kan? Tak. Tapi I nak cakap, saya setuju dia haram. Kerana kan dia memang tak baik untuk badan. Dia memang tak baik. Lepas minum tu dia rasa apa? Kenapa awak nak minum lagi? Kerana kan dia ada satu rasa yang seronok. Kata pahit. Macam mana boleh seronok? Okey. Minuman dia memang pahit dan tak berapa bagus. Tapi dia ada itu efek. Efek apa? Efek dia macam gembira, mabuk. Gembira ke gila? Macam gila je. Tapi I rasa dia macam menagih dada. Itulah. Bukan. Arak tu ada yang kamu akan berani cakap benda. Kamu akan tak fikir banyak. Ya, Kerana betul. kan sebagai orang dewasa, kita ada kewangan masalah atau masalah girlfriend ke. Saya minum, saya akan lupa semua. Kita orang tak ada banyak masalah, elok je tak minum. Ingat Tuhan. Ni tak cukup sujud ni. Tapi kalau orang Cina minum, kebiasaannya dia macam ada ikut ada perayaan. Macam ada sambutan, birthday ke, ada perkahwinan ke, kenduri ke, biasanya akan disajikan dengan arak. So semasa you minum, sangat panas. So kamu akan tengok itu alkohol punya percentage. So macam beer tu macam biasa lah, macam 5% below. Tak berapa pahit. Tapi yang macam whisky kan 40. Uish. Dia memang sangat pahit. Macam bakar. Macam bakar. Ya, dia Bakar akan juga. bakar. Tapi dia after effect sangat cun lah, I cakap. Sangat seronok. Ya, seronok lah. Cun sikit lah. Sebab awak akan rasa berhayal-hayal. Ya, akan terbang. Lepas tu dia macam, Zaza tolong saya. Ya, saya nak pergi rumah kamu. Jangan. Haram, tunjuk tanda haram. Tapi Muslim dan belum 21 jangan minum, okey? Tak bagus. Okay, so jom. Soalan yang kedua daripada netizen kita. Setiap kaum ada tak adat yang mesti mandi waktu pagi? Mesti Melayu confirm mandi. Yang saya tahu tak mandi, Cina confirm mandi. Yang rambut pink tu! Contoh mate. Kenapa Cina lagi? Mana bukti dia? Berdasarkan pengalaman, masa saya sekolah Cina dulu, memang dia kata tak naklah mandi pagi kan, air pagi kan sejuk. Masuk angin lah, apalah. Kan ada air panas. Yelah, tapi selalunya Cina pagi tak mandi. Tapi memang mindset Melayu is Cina tak mandi pagi. Wait. I nak tanya. So, Indian ada mandi pagi tak? Indian confirm mandi. Thank you. Rumah Indian bersih. Betul. Awak resis. Wait. Sorry. Yang pertama, rumah Cina bersih. Kedua, kita mandi. Pagi tak mandi kan? Cak, ada lagi nak defend sebab kawan-kawan Melayu I, dia orang suka Wangi-wangi. itu yang menjadikan dia wangi. Tapi tak semestinya mandi kan? Yelah, tapi at least cover lah dengan tu. Okay, I sudah tahu. Semasa sukan kebangsaan SMK lah, saya jalan kaki ke sekolah. Pagi-pagi saya ada mandi. Tapi saya jalan kaki. Berpeluh. Ya, sudah berpeluh. Okay. So saya nak explain. I ada mandi, tapi sudah berpeluh. Tapi kan, I faham kenapa mereka tak mandi. Kenapa? Sebab malam mereka dah mandi, tidur saja. Lepas tu bangun terus keluar.
Ya, fikiran ini sangat setuju. Kantoi lah tak mandi. Okey lah, I ingat ini keluarga beza akan beza lah. Oh, you memang tak mandi I semalam tak mandi, pagi ni saya mandi. Kerana saya nak rambut saya cantik-cantik. Kalau saya balik ke Taiwan, kalau sejuk saya 1 hari, mungkin 2 hari mandi 1 kali. Zizi! Jap, I nak tukar tempat. Bukan. Explain. Winter sejuk kan? Yelah, betul. Tapi sejuk you still akan sikit peluh akan keluar kan? Camilla, next question. Okey, so kita teruskan kepada soalan seterusnya. Apa itu test drive? Test drive tu test kereta lah kan? bukan. Dalam bahasa Chinese, 试车 test drive. Maksud dia ialah sebelum kita kahwin, kita cuba dulu. Cuba apa tu? Cuba hidup bersama. Ada banyak, cuba dua benda lah. Okay. Tinggal bersama-sama dan tidur bersama-sama. Buat melakukan untung semua untung. Melakukan sukan itu seks. Oh wow. Oh my Tuhan. Melayu tak ada biasa untuk test drive. Test drive yang mana? Suami ke isteri ke? Tapi time tu belum suami kan? Ya, belum lagi. Tak boleh. Haram. Yes, haram. Astagfirullah. I tanya, Indian test ke Indian? Untuk Indian community yang tradisional memang tak boleh lah. Ikutkan kita punya Hindu punya agama kita memang tak boleh. Chinese memang tak boleh juga. So kenapa buat juga? Kerana kita sudah tahu ada banyak masalah kalau tak test. Tak, itu nafsu je. Banyak masalah minumlah. Ya. Minum boleh hapuskan masalah hari ini. Tetapi tak boleh hapuskan masalah sepanjang hari. So, kita tak boleh sentiasa minum. So sentiasa test tu boleh lah. Bukan. Tak, test drive ni kita boleh kira sebagai kalau kita rasa dia memang jodoh kita yang akan masuk ke perkahwinan. Kalau dia balik rumah, dia punya baju bersepah ke tidak. Like kita tahulah macam mana cara hidup. Betul. Tu faham. Tapi kenapa kena test drive juga? Okey. Dan itu 床事什么 tilam. Aktiviti tu. Okey. Dan aktiviti seks tu kenapa nak test dulu? Kerana kita pun tahu ada banyak suami dan isteri kalau tak cuba dulu tak sesuai. Itu saiz tak fit. So test dah dulu. Kalau tak sesuai boleh kita cakap okey sorry ya. Aduh, ada free trial lah. Awak akan cakap macam tu ke? Bukan lah. 3 bulan buat. Tak okey lah, then kita stop. Macam tu lah. Putus lah 3 bulan. Trial dah habis. Okay, sorry. Bukan yang macam ni. Subscription dah habis. Oh my god. Bukan. Kan kita sudah cinta bersama-sama kita. Okay, I want macam ni kan. So kita pun cubalah banyak benda including tu. So semasa buat itu, I punya taste dan you punya taste macam tak sama. Tapi tak apa, kita try dulu. Try. Okay lah, we have to face the problem. Kita memang tak sesuai buat benda ni. Kalau Melayu kita akan fix. Yeah, we fix. No, you say sorry just now. Bukan, that's the way we fix. Tapi kita orang fix after marriage. Tapi kan, ini pun depend. Kalau Cina yang berkristian, memang haram. Ya. Awak Cina apa? Saya Cina. Saya rasa setiap agama you are haram right. je. Actually, untuk Arab, untuk perkahwinan sebelum seks, Seks pasal kuliah. itu memang haram untuk semua agama lah. Ya, betul. Cina suka buat dosa. Oh. Okey dah, jom kita soalan seterusnya. Kenapa orang Cina suka minum air mantera? Apa tu? Okay, saya tahu. Kan kalau korang ada air kosong, korang pergi kuil ke apa ataupun pergi tokong. Kalau korang kena rasuk hantu ke apa-apa, dia akan ada seafood. Tulis and then bakar and then korang minum air tu. Try ni bukan ke macam saya nak hidup saya smooth. Ini boleh juga. Actually, tak ada banyak Chinese minum lah. Ini long time ago lah. Jadi fungsi dia ada banyak lah, mungkin kena rasuk ke ataupun dia nak dapatkan hidup smooth ke, kelancaran hidup lah. So dia punya fungsi ni lah. Tapi Melayu, adakah yang macam ini punya? Bomo tu syirik. Bomo tu benda yang haram. Jadi kita tak Islam.
Jadi kita boleh like you said just now is xie Air mantara korang tu kan benda yang bagus. Mentera itu maybe okey lah, tapi air mentera tu tak semestinya bagus untuk badan. Sebab kita tak tahu ink tu ada bakteria ke tak, kertas tu kan. Oh. Nenek belah ayah saya, dia memang sangat percaya. Uish. Dia nak bagi kita minum lah, bagi cucu minum, tapi mak saya cakap, Ya, tak boleh ni. mak tak memang boleh. tak bagi. Kalau kita sakit apa-apa pun, jangan nak minum air mentera. Kita kena jumpa doktor. Kalau Melayu tak ada. Melayu air yasin je lah kalau ada pun. Indian ada tak? Air suci. Air suci tu dia memang air yang biasa lah, tapi kita tahu dia macam dia suci secara semula jadi. Jadi macam you pergi Indian punya koil ke atau rumah saya ke, rumah Indian kan, dia ada satu cawan dia letak air suci ni. Lepas you sembayang, kita boleh ambil air suci ni sembuhkan badan. Lepas tu kita boleh minum. Tapi bukan minum macam ni lah, mungkin minum sikit berapa titik macam ni. Sebagai kehormatan dengan perlindungan. Tapi yang tu memang safe untuk minum lah sebab dia air semula jadi. Tapi I ingat sekarang punya zaman, kita mesti percaya dengan sains. So kalau kamu memang sakit, makanlah ubat yang betul kan? Ya, betul. Macam Dayana, kalau sakit tekak buat apa? Minum Hurix Gamat lah. Yelah. Yang paling best, bukan Dayana je boleh minum. Zaza pun boleh minum sebab halal. Ini memang kita pun ada biasa untuk minum. Kalau kamu patok, kamu minum, oi, boleh. Okey, settle. Dia macam ngantuk tak? Ubat patok biasanya akan mengantuk, tapi ini tak akan mengantuk. Wah, baguslah untuk yang bekerja. So, minumlah Hurix Gamat, guys. Jadi kita teruskan pada soalan yang seterusnya. So, dalam budaya berbeza, ada tak adat yang macam pantang larang ke untuk bila macam nak bagi hadiah? Cina ada. Cina ada. Tak boleh kasih hadiah jam ke? Ya, betul. Kasut pun tak boleh. Macam kita biasa bagi angpau kan orang Cina, tak boleh ada huruf 4. 4 memang tak boleh. Sebab perkataan 4 dalam bahasa Cina sebutannya si, dan kematian dalam bahasa Cina panggil si. So dia macam sebutan lebih kurang sama. So janganlah mati, janganlah si. Ya kasihlah 3A. Tapi kan saya perasan benda tu dekat Malaysia je tau. Dekat lah, I pergi China macam tak nampak pun 3A. Ya, memang. Ini culture Malaysian Chinese. So orang Cina takut mati lah sini. Ya. I nak tanya dulu, so Melayu ada apa pantang tak? Melayu jangan bagi babi. Arab pun tak boleh kan? Arab pun tak boleh. Kalau bagi Hurix Gamat boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab halal. Indian tak boleh bagi apa? You tak boleh bagi kita barang yang ada kulit. Kulit. Kulit lembu. So lagi? Lagi tak boleh bagi barang yang tajam. Macam pisau, gunting. Garfu. Ya. Lepas tu, you tahu tak macam ada orang meninggal dunia, kita ada sembayang, ada bagi bunga melu. Melo. Bunga melu tu tak boleh bagi pada orang yang hidup. So kalau paling selamat selalu Indian bagi apa? Bagi duit. Boleh bagi nombor 4 tak? Boleh. Tak takut Tak takut. So, jom soalan seterusnya. Kenapa dalam sesetengah budaya ada amalan bakar mayat? Cina ada. India pun ada. Melayu mesti tak ada kan? Tak boleh haram. Kita hanya boleh ke bumi sahaja. Oh, tapi kan kenapa kita bakar? India bakar sebab kita rasa kita bakar dia kan. Lepas tu ambil dia punya abu tu, kita kena sembah ke sungai suci. Okay. Kenapa kita buat upacara macam ini? Sebab kita nak dia pergi dengan tenang. Macam tu, hantar dia ke alam yang seterusnya. Macam tu. Sungai Suci dekat Malaysia mana? Malaysia dia hanya beberapa tempat yang ada. Kalau macam untuk kampung saya yang tak ada, kita kena hire macam orang yang cakap upacara. Upacara tu untuk buatkan sembahyang semua tu, lepas tu carikan sungai yang sesuai untuk taburkan. Kalau kat India kan, negara India, memang ada satu sungai, Sungai Ganges yang famous untuk sungai suci lah. Oh, faham. Tapi saya pun pernah dengar ada beberapa Chinese lah yang olden Chinese traditional punya, mereka akan cakap jangan bakar saya. Saya nak tanam. Dia dah request awal-awal. Ya, request. So anak-anak akan beli tanah dulu. Memang mahal tau. Tapi sekarang modern, kalau kita pilih untuk bakar punya, murah sikit.
Kerana kamu tak perlu beli itu tanah. Sebab sekarang tanah semakin kurang kan. So tanah semakin mahal. So yang untuk itu Lingguta lebih murah sikit. Ada yang simpan kat rumah kan? Ada juga, Boleh ke? ya kalau saya simpan dalam rumah, kalau rindu saya boleh cakap dengan dia ini kepercayaan sendirilah. Oh, faham. Cina pun ada yang masuk dekat laut. Yang mana-mana tempat dia sukalah. Kalau dekat Singapura, dia orang ada buat jadi fertilizer untuk tanah. Maksudnya abu tu jadi baja. Tapi Melayu memang samalah, satu way, one way. Kalau bakar dikira seksa mayat. Kalau tanam, Tanam tu the best one. The only way we can do is tanam. Tapi tak mahal ke tanam? Sebenarnya tanah free jugalah, tanah wakaf. Ada orang yang donate tanah tu untuk Islam kebumikan mayat-mayat semua tu. Saya ada soalan satu tau. Sebab setiap kali kita lalu kubur orang Islam, dia macam sempit. Dia orang punya kaki tak langgar ke? Batu nisan tu tak menandakan saiz pun. Oh, ya kak. Bukan kepala kaki macam ni. Memang macam tu, cumanya tak semestinya besar tu, tak semestinya orang pendek itu. Faham tak? Tapi kalau kubur Chinese kan, memang okey sikit. Bulat kan korang? Masukkan keranda, cukup saiz keranda. Selalunya 2 pair kan sebab suami isteri. Cukup lah sebab luas. Oh. Itu sebab mahal. Patut lagi tinggi, lagi mahal kan? Dia punya bukit tu. Tak semestilah, tengah feng shui lah, tengah feng shui. Ya, itu memang kaki face mountain. Oh, memang kalau mountain tu ada pupu sebenarnya, pupu. Air terjun. Air terjun ke, ada matahari ke. Oh, ini memang million lah. Faham. Okey. Alright, so jom soalan seterusnya. Nama Cina ni susahlah nak bezakan lelaki dengan perempuan. setuju. Setuju? Apa tu? Tapi kebanyakan tu kamu boleh teka lah. Tapi I rasa susah. You tahu kenapa? Saya email customer saya, dia tak ada mention dia Miss ke Mister. Jadi namanya macam lelaki, macam perempuan, macam dia mungkin dia nama dia Tersing. Lelaki ke perempuan? Tersing. Tersing. Ini nama neutral. You tengok? Tu lah sebab tu. I pun macam Okay. Tersing nama tu neutral. Tapi kalau kamu kasih I tengok tu Chinese character, kita boleh tahu. okay. Dia tahu I sing. Cuba teka. Okay, Saya I kot rasa tu Perempuan. I rasa dia lelaki. Lelaki. You tengok susah teka. Even Cina pun tak boleh. Okay, I kasih you teka. Kalau nama tu Qian Yao, 浇水的浇，没有部首。 I rasa lelaki kot. Saya lelaki. I rasa perempuan. Perempuan. 千瑶tu nama saya. Ni haizi sangat perempuan nama dia. Ya, 千都 memang perempuan sikit. Sebab itulah kita panggil you sister. Tapi saya nak tanya, orang Melayu pernah tak tukar nama? Boleh tukar nama? Tapi ada ini punya习惯tak? Tak ada. Kita macam tak ada kebiasaan tukar nama, tak adalah. Sebab kita percaya mak bapak, nama yang mak bapak bagi tu ada makna lah. Tapi kamu semua tahu tak, itu Chinese, kalau kita tukar nama kerana feng shui tu tak bagus. Ya, ada. Kita ada itu sifu untuk kira-kira. Tak, dia akan bagi tahun lahir, tarikh lahir dan jam lahir dia. Lepas tu bagi sifu tu dia akan kira. Kita panggil ni pazi. Lepas tu decide nama apa sesuai bagi awak. Ong lah, apalah macam tu. Ya, so sebelum kamu lahir, kamu boleh kira nama juga. Indian pun ada kan? Ya. Tapi kita tak akan tukar lah. Macam I ada satu kawan Cina, dia ada 3 nama. Oh, Dia ada nama asal, lepas tu nama Sifu. Untuk Ong nama ketiga untuk apa dah. Pelik-pelik Okey, baik, faham. Okey, so jom soalan seterusnya. Kenapa keluarga Cina suka hantar anak ke banyak kelas tuition? sebab kiasu. Ya. Kiasu tu apa? Takut kalah. Okey, Tapi Chinese saja ke Melayu dan Indian tak pergi tuition ke? Ini memang Chinese lebih banyak. Melayu macam ada tak ada pun tak apa. Sebab saya pernah buka kelas tuition kan. And then saya kata with my parents, I want to let this tuition center to be my full time lah. And then sebab all my students tak boleh. And then my dad kata Melayu tak boleh konsisten pergi tuition. And then one day lagi beberapa bulan this tuition will bankrupt kalau you want to do this. okey. So pernah tak Diana kamu pergi tuition? Saya sekolah Chinese. Satu kelas saya ada 30 murid.
Semua pergi tuition Cina tu. I tengok Cina pergi, I pun pergilah. I kiasu. Tapi kan, I tak begitu kiasu. Macam mereka kan, I akan pergi subjek yang saya tak pandai. Macam mungkin sains ke, Cina ke. Tapi mereka kan, kalau ada 10 subjek, 10 pergi. Tapi I rasa my experience lah, I pergi kerana semua kawan saya pergi. Oh. So I rasa saya pun perlu pergilah. I pergi tuition untuk bermain. Bagi tahu your dad and mom. Please. Dulu saya memang banyak tuition dari sekolah rendah sampai sekolah menengah lagi banyak macam full. Macam Isnin sampai Ahad mungkin satu day yang tak ada je. Okay. Kadang dalam satu hari boleh ada 2 tuition ataupun 3 tuition. Tuition ini tak termasuk untuk macam kelas piano ke kelas menyanyi. Yang ini untuk subjek-subjek dekat sekolah je. Wah. Saya kiasu sebab I rasa I tak cukup cerdik dan saya perlukan tuition untuk mencerdikkan sendiri. iya, betul. Tapi Melayu tak takut ke? Kita orang tak kiasu. I dah tanya, kalau itu ujian, result tak bagus, kena pukul tak, kena marah tak? Tak adalah sampai kena pukul. Dia mungkin dinasihati je. Wow. Mostly Malay parents akan asalkan pass then okay. Tapi saya rasa Melayu yang sekolah Cina akan ke tuition juga. Sebab sama-sama kias. Memang sejak kecil, ayah saya pun cakap, kamu sebagai Chinese kat Malaysia, kamu mesti rajin. Kalau ikut mak saya cakap, kenapa hantar I ke tuition? Sebab dia takut I banyak masa untuk buat benda yang bukan-bukan. So, lebih baik pergi belajar. Tak payah nak luangkan masa, nak pergi berlepak lah, apalah. Saya kan sekolah Cina kan, sebab kawan-kawan saya banyak tuition. The only tuition that I go is account. Oh. Tapi memang account tu sampai malam, 7 sampai 9. Lagi kalau nak exam, dia akan tambah lagi 2 jam. Oh wow. Stress tu. Dulu saya banyak masuk pertandingan. Macam pertandingan bercerita, bahasa Melayu, syarahan, drama lah. Kena training juga untuk pertandingan. Tapi saya enjoy. Saya sangat suka. Sebab tuition-tuition macam ni, dia akan buatkan diri sendiri lagi bagus. Tak pergi main-main no. Main pun masa cuti sekolah lah. Semasa sekolah tak ada boyfriend no. Tak ada masa, okey. So dekat sosial media, korang tengok apa konten yang korang selalu tengok? Apa? Sexy girl dancing. Astaghfirullahalazim. Inilah CCY. Bukan, kan mereka sudah train macam mana nak menari. So memang mereka menari dengan banyak cun. Awak support sajalah. Ya, memanglah support lah. Kasih support. Mereka rajin. So, I kasih like lah. Banyak lagi orang yang tak seksi rajin. Tengok yang tu lah. I pun ada tengok. Tapi yang tu suka lagi tengok lah. Apa kata Melayu suka tengok apa? Melayu suka tengok TikTok live and then kita beli. Beg kuning, beg kuning, beg kuning. Betul, beg kuning, beg kuning. I rasa Melayu pun suka tengok itu talian. Velo. JJ. Sebenarnya trend tu daripada Indonesia. Oh, ya ke? I tell you, Chinese tak buat ini. Ya ke? I rasa macam pernah buat je dengan kita orang. Tambah-tambah urusan, terima jawab kenyataan. Sekarang korang cuma bertambah. Apa kata Indian? Kita buat konten yang macam kita bully kaum kita sendiri. Ya, selalu buat macam gelakkan diri sendiri. I rasa yang tu yang banyak kita tengok lah. I pun suka tengok. Tapi I tak gelakkan orang lah. Tapi yang tu kita memang faham lah, funny content kan. Ya, inside joke Malaysia. Ya, inside joke Malaysian. Yes. Untuk Facebook, I suka tengok sebab I tengok Cui Sui Chan. Gosip lah. Makcik bawang. Sama juga, kita scroll Facebook pun setiap hari dia akan keluar. I tak tahu kenapa. Dia macam ada satu algoritma. Dia mestinya dekat Malaysia akan berlaku satu gosip yang menggempakkan satu Malaysia macam tu. Dia pun salah satu berita kan. Ya. Tapi ada satu benda yang I rasa semua kaum boleh tengok. Apa? Kita anak Unity Malaysia. Kaum. Tengok ini. So semua yang tengok ni jangan lupa untuk like, subscribe and share kita punya video ni, okay? And tunggu next episode kita, okay? Terima kasih semua. Bye. Bye.